Beza tuan-puan, beli emas untuk kaya, untuk membina kekayaan dengan untuk pelaburan. Ada perbezaan. Kalau pelaburan, sekarang ni harga emas tertinggi dalam sejarah dunia, betul tak? Kalau tuan-puan pelabur, boleh jual sekarang, ambil profit. Tahun ni tuan-puan, setahun ni sangat luar biasa tuan-puan. Hampir setiap bulan harga emas tertinggi dalam sejarah. Saya pun dah penat dah nak update. Saya tak update dah. Sesuai tak beli sekarang. Sekarang ni harga emas mahal. Masa harga 440. Kalau saya cakap, harga mahal ni, tunggu dulu lah. Mesti saya kena tiaw sekarang. Betul tak? Sebab tu saya cakap, memanglah mahal sekarang. Tapi dia akan jadi murah beberapa tahun akan datang. Kita beli emas sekarang, hari ni bukan nak jual bulan depan. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Jadi, berapa pun harga, beli sajalah. Katakanlah sekarang ni 460, berapa hari ni? 461. Tuan-puan beli. Minggu depan turun 450, tuan-puan akan menyesal. Kenapa beli 461? Tuan-puan akan menyesal. Tapi tuan-puan ingat, menyesal tuan-puan beli lebih baik daripada menyesal tak beli. Sebab apa? Lepas tu dia akan naik balik pergi 500 segram. Waktu tuan-puan menyesal, kenapa aku tak beli banyak 461? Menyesal yang sama. Tadi menyesal kenapa beli. Lepas tu bila naik 470, 500, kenapalah tak beli banyak masa 461? Menyesal beli sekejap je tuan-puan. Menyesal tak beli ni lama, dah tak boleh ulang dah. Menyesal beli ni sekejap je. Allah, harga emas turun. Jadi sebab tu tuan-puan beli, tuan-puan jangan tengok harga. Yang penting berapa keping emas yang tuan-puan ada.